Ni anak-anak kita sekarang ni mereka more to games. Jadi selama ni mereka belajar tu kurang games lebih. So sekarang your punya inisiatif untuk integrate game dengan pembelajaran tu maksudnya sangat baguslah. Saya sangat suka. Apa cabaran terbesar kita hari ini sebagai cikgu? Saya percaya kita ada banyak cabaran, cikgu. Sebagai seorang guru, kita ada banyak cabaran-cabaran yang kita menghadapi dekat sekolah bersama dengan murid, dengan ibu bapa, dengan guru-guru. Pandai ni sangat bagus dan memang sepatutnya anak-anak kita, guru sekolah dan juga ibu bapa ambil manfaat daripada apps ni. Yang pertama sekali, kalau murid, maksudnya mereka boleh belajar sambil bermain. Yang kedua, kalau guru, mereka juga boleh bagi homework pada anak murid tu. Dan mengurangkan beban guru saya nampak di situ, sebab boleh generate questions, boleh tanda terus kan jawapan anak murid, dan juga boleh beri homework masa cuti sekolah. Murid-murid kita hari ini dah banyak hilang fokus, dah ramai hilang fokus. Murid-murid kita hari ini lebih ketagih dengan gadget tetapi bukan menggunakan ke arah teknologi pendidikan. Kita nak 1 KL, semuanya sekolah berlumba-lumba kalau boleh dapat 10 the best, among the best ranking JDP untuk tahun ni. Senang je nak pandai.